Generasi baru aku rasa tak tahu sangat cara nak goreng keropok macam ni. Ini hanya orang tertentu buat tahu, lagi-lagi orang nelayan. Goreng kepok dalam kuali macam ni tapi tak pakai minyak. Kita pakai pasir. Pasir yang pakai kat dalam ni, pasir pantai. Kita just masuk je kepok ni, boleh tunjuk sikit dekat sikit. Kepok ni kita masuk ke dalam ni. Lepas tu bubuh dengan pasir, timbuh dengan pasir. So kepok ni akan masuk sendiri dengan pasir pantai ni. Nampak kepok ni kembang sikit. Makin lama makin kembang. Masak ni mengambil masa tak sampai seminit sebenarnya. Kejap je ni. Macam ni dah masak dah. Nampak bila dah kembang macam ni, kita dah boleh angkat dah. Kita dah angkat. So kita ambil penyepit gini. Ambil beruh. Kita sapu. Buang pasir-pasir dia. Ini adalah cara orang dulu masak dah. Kalau zaman-zaman nelayan dulu, kenapa dia masak menggunakan pasir pantai ni? Sebab zaman dulu diorang tak ada minyak, susah nak dapat minyak untuk orang-orang nelayan. Orang lagi duduk bahagian pesisir pantai, nak dapat minyak tu susah. Jadi sebab tu lah dia goreng kepok dengan pasir. Goreng kepok dengan pasir ni, tak semua benda boleh buat goreng pakai pasir lah. Hanya untuk macam benda kering saja. Boleh dimakan, jangan risau. InsyaAllah semua selamat. Tak percaya aku makan dulu Bismillah. Yang macam ni lebih rangup berbanding pakai minyak. Itu saja kali ni.